Okey, mari kita terus mulakan penerangan kita hari ini. Kita nak kupas satu topik yang sangat menarik, iaitu konsep idea tebus barang kemas di Arahno bersama Abang Bekam. Objektif utama kita, senang je. Kita nak bantu anda susun strategi kewangan yang betul supaya anda boleh selamatkan emas yang dah lama sangat tersangkut tu. Oh ya, pastikan anda follow Abang Bekam untuk video penuh konsep idea penjelasan yang kita nak bincangkan ni tau. Jom kita mula. Cuba anda fikir sejenak, adakah 100% emas anda sekarang ni tersangkut kat Arahno? Kalau anda pernah pajak barang kemas dan sekarang rasa macam terperangkap dalam kitaran bayar upah simpan yang tak habis-habis, percayalah anda tak keseorangan. Ramai sangat yang lalui benda ni. Tapi jangan risau, sebab hari ini kita nak rangka satu jalan keluar yang betul-betul berkesan. Tapi sebelum kita cari jalan keluar, kita kena jujur dengan diri sendiri dulu. Bila kita pergi pajak emas, kita dapat cash kan? Tapi ke mana duit itu pergi sebenarnya? Selalunya, sekelip mata je lesap. Laju je habis sebab nak shopping, bayar hutang sana-sini, buat renovation rumah sikit, belanja musim raya atau bayar yuran sekolah anak. Last-last, duit tu habis licin dan emas di tangan anda pun kosong. Tak ada apa-apa. Jadi macam mana nak keluar dari perangkap ni? Dalam penerangan ni, kita akan bincangkan satu pelan taktikal yang lengkap. Kita akan tengok macam mana perangkap Arahno ni bermula, kesilapan yang selalu orang buat masa nak tebus barang dan semestinya strategi padu dari Abang Bekam, macam teknik tebus bahagian, cara gabungkan surat pajak, konsep penimbal sehinggalah kita capai keseimbangan emas kita semula. Okey, mari kita fahamkan dulu macam mana dilema upah simpan ni sebenarnya menjerat kita dari hari ke hari tanpa kita sedar pun. Anda nampak nombor 18 ni? Nombor ni sangat kritikal. Biasanya, Arahno bagi tempoh matang 18 bulan, tapi dia tak jalan terus macam tu. Dia pecah-pecahkan kepada kitaran 6 bulan. Cukup je 6 bulan, boom! Anda dapat notis suruh bayar upah simpan. Kalau tak bayar, emas tu akan dilelong. Kat sinilah bermulanya rasa sesak nafas tu. Anda asyik bayar upah simpan je, tapi hutang pokok tu sikit pun tak berkurang. Jadi, persoalannya, kenapa bila kita cuba kumpul duit nak tebus tu, selalunya gagal? Ada satu kesilapan besar yang buatkan ramai orang sangkut bayar upah simpan sampai bertahun-tahun. Kesilapan ni berpunca sebab kita selalu cuba nak pikul beban yang terlampau berat. Kita cuba kumpul duit sekepuk untuk tebus semua barang serentak. Ini memang akan koyakkan poket dan mental kita. Sebaliknya, idea Abang Bekam ni jauh lebih bijak. Dia cadangkan kita fokus kumpul duit untuk tebus satu je. Yes, satu barang kecil je pada satu masa. Bila matlamat tu kecil, ia jadi jauh lebih realistik dan senang kita nak capai. Menarik kan? Jadi sekarang macam mana kita nak mula ubah strategi ni dan wujudkan momentum kita sendiri? Abang Bekam panggil teknik ni tebus keluar sebahagian atau ringkasnya TKS. Senang cerita, ia macam teknik bola salji atau snowball untuk emas anda. Daripada anda bayar sikit-sikit tanpa arah tuju, anda kumpulkan peluru tu dan tembak pada satu sasaran je, iaitu pada barang kemas yang paling ringan. Taktik ni memang sangat simple nak buat. Pertama sekali, anda ambil surat pajak tu dan cari barang yang gram dia paling kecil. Contohnya cincin nipis ke, loket kecil ke. Kedua, guna semua duit lebihan anda tu untuk tebus barang yang satu tu je. Dan yang ketiga, ini part yang paling penting tau. Anda minta pihak Arahno keluarkan satu surat baru untuk baki barang-barang berat yang tinggal tu. Secara automatik, tempoh masa 18 bulan tu akan di-reset semula. Anda selamat dan akhirnya ada emas di tangan anda. Bila bola salji anda dah mula bergolek, langkah seterusnya adalah tentang macam mana kita nak uruskan surat-surat pajak yang bersepah dan menyesakkan kepala tu. Cuba bayangkan, anda ada 5 surat pajak. Tarikh pajak lain-lain, tarikh matang pun berbeza. Pening kan nak ingat bila nak kena bayar upah simpan? Boleh buat berdebar tau. Penyelesaian dari Abang Bekam, anda minta aje pihak Arahno untuk buat overlap dan gabungkan surat-surat yang banyak tu jadi satu atau 2 surat sahaja. Terus rasa tersusun dan lega sikit otak tu nak berfikir. Okey, bila surat dah tersusun, kita masuk pula ke strategi yang lebih advance. Ini cara macam mana kita nak bina safety net atau jaring keselamatan untuk kekayaan anda. Sambil-sambil kita uruskan surat Arahno tu, kita wajib bina satu benteng yang dipanggil sebagai penimbal. Konsepnya macam ni. Anda disiplinkan diri untuk beli emas fizikal sikit-sikit. Contohnya jongkong 1 gram. Beli dan simpan sendiri. Maknanya, kalau ada 100 gram emas anda tersangkut di Arahno, matlamat anda adalah untuk kumpul 100 gram emas juga di tangan anda pelan-pelan. Macam mana nak cari modal untuk penimbal ni?
Kat sinilah triknya. Daripada anda tunggu 18 bulan tu dalam ketakutan, Abang Beckham sarankan kita buat teknik overlap maksimum setiap 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Sebab ia belum sampai notis 6 bulan yang suruh bayar upah tu. Ia bagi anda tempoh masa baru dan yang paling seronok, kalau harga emas masa tu tengah naik, overlap ni akan hasilkan duit lebihan tunai. Duit lebihan inilah yang anda guna untuk beli jongkong 1 gram tu tadi. Memang bijak. Baiklah, mari kita fahamkan gambaran besar dia pula. Apa sebenarnya yang kita nak capai dengan semua penat lelah buat strategi ni? Matlamat akhir kita akan berubah secara total. Sebelum ni, kita stres sebab sifar peratus emas di tangan. Tapi dengan membina penimbal secara konsisten dan menebus barang paling kecil tu, kita sedang menuju ke arah keseimbangan yang sihat. Matlamat kita sekarang adalah 50% emas ada di Arahno, tapi 50% lagi dah selamat berehat di tangan kita sendiri. Ini ayat power yang Abang Beckham selalu tegaskan. Lupakan alasan, fokus pada matlamat. Berhenti salahkan keadaan, berhenti merungut kenapa tak boleh menyimpan. Kita kena tegas dengan diri sendiri. Fokus sepenuhnya pada matematik dan strategi untuk tebus semula aset kita. Kalau asyik cari alasan, sampai gila-bila pun kita akan terperangkap. Jadi sebagai penutup untuk penerangan kita kali ini, saya nak minta anda buat satu benda. Pergi ambil surat pajak anda sekarang, tengok betul-betul apakah barang gadaian yang paling kecil sekali yang anda boleh mula selamatkan hari ini juga. Mulakan dengan langkah pertama tu. Dan jangan lupa follow Abang Beckham untuk video penuh konsep idea penjelasan yang lebih mendalam mengenai strategi luar biasa ni. Moga dipermudahkan urusan nak selamatkan emas tu ya.